Kalau kau tinggal di bandar ni, besar kemungkinan kau pijak kubur setiap hari. Dan yang pelik, semua orang tahu tapi pilih untuk lupa. Selamat datang ke Studio Dua Garis. Hari ini saya Sena dan kawan baik saya, Raka, akan bercerita satu cerita atau fakta hari ini. Saya tahu anda tak sabar untuk dengar cerita, jadi marilah saya bagi Raka untuk bercerita untuk anda semua. Banyak bandar besar dunia sekarang tak dibina dari kosong. Dia dibina atas kubur. Kubur mangsa wabak, kubur perang, kubur orang miskin yang tak sempat dicatat nama. Jap iklan. Kalau korang nak belajar buat video AI dengan macam-macam animasi atau pelbagai cara, jangan lupa tengok pin video, pin playlist atau di bio. Okey, sambung. Bila tanah makin mahal, kematian jadi halangan kecil. Kubur diratakan, nama dipadam, sejarah dipendekkan. Bangunan naik dengan megahnya, jalan berturap, orang lalu tanpa berhenti. Bukan sebab mereka tak tahu, tapi sebab ingat itu menyusahkan. Yang sebenarnya menakutkan bukan bandar atas kubur, tapi hakikat bahawa manusia boleh hidup tenang di atas penderitaan selagi penderitaan itu tak bersuara. Yang pelik itu bukan dunia, kita. Dalam video tadi, kita dapat tambah satu ilmu untuk hari ini. Kalau korang rasa video tu bermanfaat, sila follow dan komen untuk konten yang seterusnya. Bye!